Alamak, Cik Sultan. Hai Freddy. Oh, hai Bonnie. Apa kau buat kat sini? Aku nak cari night guard. Kau tahu tak dia kat mana? Oh, night guard. Aku tak tahu kenapa kau tanya aku, Sebab boleh dik. Kalau tak ada, aku beritahu pada yang dululah. Oh, tak apa. Pergi. Tak apa. Aku pun okey lah sorang kat sini. Sini night guard. Aku colok mata kau. Alamak. Oi, mata aku pula yang terkena. Hey Foxy, kau dah buat apa ha? Aku nak bunuh night guard lah. Apa lagi? Takutlah aku. Rasa tak macam tu juga. Kau biar betul. Aku rasa kau kena periksa mata lah sekejap lagi. Mata kau je macam terelok je dah. Kau kena guna otak kau. Aduh, kau percaya dia ni Freddy? Kau je Freddy, kenapa pergi flash mata aku ha? Sebab boleh dik. Kau biar betul. Kau cik flash je. Kau buka topik kau tu sekarang. Foxy, relax. Relax apanya? Kau orang semua ni macam sama je. Ini night guard lah. Oi Doraemon, sini kejap. Aku tak kisah pun dia night guard ataupun Freddy, asalkan dia bagi aku duit raya. Malas nak bagi. Kau berkata-berkata sekarang sebelum aku tembak muka kau. Tu pistol mana yang tadi aku bagi kan? Freddy, mana Freddy? Aku nak cakap dengan beruang tu kejap. Freddy! Assalamualaikum, Musang. Waalaikumsalam beruang. Okay, sekarang kita ada 2 Freddy kat sini. Lagi satu kau dan Freddy kat. Kau biar betul. Jangan sampai aku masukkan kau dalam seluar aku. Aduh, relax lah. Sekarang kau puasa. Puasa apanya? Kau rasa tu Freddy ke? Aku rasa ni Freddy lah. Astaghfirullahaladzim. Kau lah Freddy. Dah lah. Kau dari mana tu? Aku nak beritahu mak ayah aku. Ayo Freddy nak merajuk. Apa-apa je lah. Kejap. Sekarang kau apa? Aku ada jam. Weh, sekarang kau apa weh? Sekarang pukul 5.59. 5.59? Korang, ini lah night guard-nya. Night guard? Night guard? Mana duit raya? Nak duit raya? Betul habis ke? Kau tak bagi duit raya, aku ambil beti kau. Bagi boleh lah Doraemon. Macam mana ni? Weh, tolong lah. Sini kau budak. Dah ni weh.